Okay korang, selamat tengah hari. Okay, so hari ni aku nak ajar korang macam mana nak guna internet, nak pasang WeTV, nak guna WeTV lah dekat TV. Siapa yang ada DV 3D2 ni, korang wajib tengok sebab ini memang best lah feature ni. So aku on dulu. Dah on lah, not signal. Okay, so inilah tekan mana, tekan ni TTX ni, TTX ni. Okay, lepas tu tekan arrow kanan ni, hala kat sini bukan dekat TV, dekat sini. Tu pilih bawah sekali, online TV. Kat sini banyak. Tapi sebelum tu kena ada internet dulu lah. Internetnya kejap. Bagaimana? Sabar yang ni tak ada signal sebab aku guna ni. Aku kena ada benda ni wajib. Apa receiver, apa entah wifi receiver, mesti internet lah. Kena ada internet Huawei ke, internet apa ke, handphone ke kan, wifi ke, ada. Pergi dekat sini lah. Silap. Sini bahagian ni. Lepas tu ni tekan enter ke bawah. Apa ni? Silap. Ke bawah. Tekan ni internet. Kita pilih lah cari-cari masukkan dan segala bagai. Kemudian tekan balik ni, return, tekan page, back, tu pergi kanan, balik. Tu kita tekan je lah. Lepas tu carilah, dia memang ada, memang dah sedia ada. Google, YouTube, TikTok, YouTube Kids ada, WeTV. So aku ajar yang WeTV punya lah. WeTV dulu, bawah ni. Okay, ini aku carilah entertainment apa kan. Running Man pun ada. Okay, contoh ambil Running Man lah. Anime banyak semua ada. Anime Digimon ke apa ke kan, semua ada. So aku search, aku try Running Man. Pilih episode berapa yang kau nak. Aku ambil yang 513 dulu lah, latest. Tekan OK semua tekan OK. Yang ini kau boleh set HD, tak HD ataupun paling HD. Tekan mana? Tekan ni, TV radio ni. Kalau sini salah. Sekejap, aku nak balik. Silap. Tekan TV radio tu back ni. Tekan recall. Sebenarnya dia info bukan recall. Info, yang ni recall, yang ni TV radio. So info, tekan info, pergi dekat full HD. Terus HD lah. Sekejap, dia masih loading. Kefungsian DV 3T2 yang tak sampai 100. Pasal bawah 60-70 kot. Macam tu, RM50, 40, tak tahu, tak ingat lah. So pastikan bila kalau kau nak internet, beli ni. Sekali package ni lah, dengan ni wajib wifi receiver ni. Kalau kau nak tukar balik ke, contoh nak TV kan, tukar je lah. Ambil lah antena dia, tukar balik, keluarkan internet, tukar guna antena. So memang best lah. Ni untuk siapa yang ada internet kat rumah, lepas tu tapi tak ada Astro, ataupun dah tengok tak ada TV ke, nak internet, beli ni wajib. YouTube pun boleh. Nampak tadi kan YouTube kan. So itu sajalah. Jangan lupa share dan subscribe juga minat pelajaran.
Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen di bawah. Okay. Assalamualaikum. Bye.